Guys, dah sampai kat sini dah. Okey, inilah barang-barang gym yang kita ambil, yang kita angkut masa dekat Jementah Tangkak. Rasanya dah sebulan lalu. Tapi walaupun dekat luar macam ni pun, tapi hujan, tapi alung dia tutup dengan canvas. Sebab apa, bumbung tu tak siap lagi. Tapi okeylah, nampak okey lagi, just okey lagi. Barang-barang banyak ni. Semua yang ada sini bukan biasa-biasa punya, dia punya brand dia. Atau brand-brand apa? Dia ada Hammer Strength, ada Life Fitness, ada apa lagi, Star Trek, ada Precore, Cybex, ada 5 brand US. Memang semua bebas lah. Walaupun lama apa tersimpan dalam store pun dekat Jementah tu, dah sampai dekat KL dah. Alung tahulah dia nak baik pulih macam mana. Nanti kita tengok dia nak buat dekat apa, dia punya spray apa semua kan. Dia nak spray, nak bagi cantik letak kat gym. Siapa yang datang gym saya boleh tengok barang apa ada. Tengok nampak, elok lagi guys. Okey, jangan lupa datang gym saya nanti. Kita tengok apa lagi barang-barang mesin lagi. Cybex dah tentulah. Mesin ni ini tak siap lagi tau. Nampak macam dia dah spray kan, tapi belum siap sepenuhnya. Yang sebelah sana saya dah nampak berkilat sikit dah. Sini dia baru buat pemasangan apa semua. Orang yang tahu mesin apa. Ini mesin brand apa? Siapa yang tahu je. Okey, 2 tau dapat. Cybex. Saya 1, Hazim 1. Susah nak dapat katakan. Cybex ni memang mesin ni lembut. Mesin ni saya compare dengan mesin-mesin yang lain. Dia punya speed mesin lain, ini lebih best lah. Pasal saya main ni dekat Majlis Sukan Negara tahun 96 ke 98, 96 dah ada kat sini. Dekat Majlis Sukan Negara. Memang lembut sangat. Masa tu warna putih, tapi sekarang kalau saya bikin balik, walung touch up balik, spray balik, warna silver metallic. Nanti Alung buat. Sana ada lagi, jom. Awak dah siap ini. Wow, okey. Nampak dia punya silver dia. Alung dah cap cantik daripada yang itu hari saya ambil dekat Tangkak. Kalau video-video sebelum ni ada, tapi sekarang dah lebih cantik tau. Dia punya silver metallic dia. Okey, itu tempat main perut, ini tempat nak tahu ni tempat apa ni? Okey. Nampak silver metallic. Okey. Ini seated row, memang saya punya favorite seated row. Dia dah buka dia punya cushion, dah buka, dia spray balik. Yang sebelah sana untuk bench ni untuk tempat main perut, sit up. Banyak orang datang saya dah. Mana dia? Kata sabar dulu. Sebab apa, dia tengah dalam pembikinan balik, pemulihan balik. Okey, yang ini leg extension. Untuk bahagian kaki, yang tadi back. Yang sana perut, kaki. Yang sebelah situ, satu lagi untuk pre-circle. Pre-circle yang dekat gym tu tinggi sikit. Yang tu duduk punya, rendah punya. Ada miau. Ada miau, si comel pun ada. Hai. Alah, comel-comel Anak Oyen pun ada. Alah Oyen. Lawak. Lapar ke? Dia lapar sangat ni. Si Oyen pun ada lapar dia lapar ni. Okey, yang ni ada, yang merah ni orang lain punya lah. Yang saya punya yang 4 ni lah. 4 dengan 1, 2. 5. 4, 5, 6. Okey, ini semua nampak. Ini nampak Precore. Precore kaya ni. Nampak ada brand ni. Memang original. Original ni guys. Ini original. Yang itu pun saya dah tahu brand apa. Yang ini pun, ni Life Fitness. Yang sebelah sini Life Fitness, yang itu Star Trek, yang itu Cybex. US ni weh. Dah tahu, dah biasa main. Dah biasa. Long. Aduh. Alamak. Assalamualaikum. Macam tak ada orang .
Tapi tadi entah rasanya Along keluar sini. Along keluar. Kalau Along keluar, terpaksa perut pun dah lapar, dah pedih ni. Nak makan. Entah, mak dia ada, tapi mak dia kata tadi, Along keluar tadi. Entah, dengan anak lelaki dia tu nak uruskan dia punya persekolahan dia. Tak apalah, kalau macam tu, kita cari makan dulu. Cari makan dulu. Nanti lepas makan, baru kita ke sini balik, jumpa Along. Boleh? Yalah, kita pergi cek makan dulu. Oh, dah pedih ni. Kerak, kruk. Kena syoru dulu, babe. Okay, jom. Makan. Inilah Along. Boleh. Jalan. Patah balik. Interview pagi tadi. Okey. Alright. Okey. Mari lah. Aduh, baru je nak keluar makan. Tiba-tiba Along pula muncul. Memang langkah kanan. Terpaksa jumpa Along balik. Kita patah balik semua, guys. Kita settlekan Along dulu. Aduh, jom. Long. Tidak. Kita pergi makan dulu. Perut dah pedih, guys. Perut dah pedih ni. Tapi tahan lagi. Sabar, Long. Sabar. Along betul lah. Okey, sampai dah rumah dia balik. Tu nya Along. Tu Along tu. Dengan lori kuning krum dia. Aduh. Long. Ready Long Waduh, jumpa Along babe. Wow. Langkah kanan juga. Nampak lori apa jumpa balik. Okey, terpaksa sembang Along dulu. Aduh, baru nak makan Long. Pedih. Tapi jumpa Long dah kenyang balik. Gua apa dia? Okey. Oh, ada interview tadi nak interview tadi. Okey, sampai tu. Ui, Cyberback dah naik pelan-pelan dah. Tengok Mission Impossible dah nampak naik dah. Along dah buat sikit. Okey kata kan. Dari si berantas tu. Yang tu nampak dah Kalau 4 ni plate. Dengan plate tu Dengan plate tu. Okey, tu lah. Mission tu Mission. Oi, ada lagi Sebab mission tu. Dia ada karat apa? Karat. Along tahulah Orang bila nak angkat tu kan kalau kita akan turunkan dia tu. Yang sebelah depan tu yang kena. Dia kena simen sikit dah. Kena simen. Kenapa? Macam nak angkat masa nak bawa kimusuan. Nak kena jaga tu bila dah cat. Dah cat dah. Dah cat tu. Yang itu nak kena jaga. Apa rapping. Kita akan rapping nanti. Kalau alas apa ni kan. Apa kita rapping dulu. Cyberback, Mission bebas tu. Along tahulah. Along tahu Long barang baik ni orang kata. Tangwan. Ui. Mungkin boleh cari. Kalau benda macam tu, kita orang nak cari. Hantar dia dah mergau buang itu cek sepasang terus. Dia getan dia tak kira itu tadi time sampai kat dia. Lepas tu dia pun tak tahu mana lah apa lah. Betul tu dia punya tak pandang. Tu masukkan dia. Masukkan dia. Tadi ada. Kami ada tapi dia pun orang tak sayang. Yang kat sini tu Abang bagi makan tadi. Dia dan dia banyak orang banyak orang. air. kita dia pun masuk. Potong dia potong. Potong. Itu kan. Dia punya lebih tidak sih kan? Paling kan besar kan. Apa ya? Baik kat licin. Betul jadi konten. Hey.
Alung kena berdiri tu. Alung kena berdiri ya. Tak ada konten lagi. Oh, okey. Selamat Hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Alung. Selamat hari jadi. Long, ini sama Long. Makan. Allahu Akbar. Moga panjang umur, murah rezeki. Amin. Mak kata 51. 51. 51 guys. Mata dalam tahun. Mata. Amin. Sehat terus Alung. Ini je yang termampu guys. Ini tak ada kuih bakar. Kuih bakar ni. Kilo Kau ni. Thank you Cipu. Jadi Alung lagi. Kan. Okey, nak tahu siapa yang bagi tahu? Mak Alung bagi tahu. Mak Alung bagi tahu. Saya pun tak tahu kan. Tapi okeylah, dapatlah Alung makan kuih bakar ni. Thank you. Okey, Ya. sekejap lagi Alung buat kerja pula Alung buat kerja pula sekejap lagi. Kacau Long. Long ni nak buat apa Long? Ini kan kita nak buat untuk apa ni? Untuk proses pertama dia untuk dia punya undercoat lah. Undercoat dia. Dia punya undercoat dulu. Lepas undercoat nanti barulah kita naik pula simen dia, belum bukan tak rata tu kan. Sekarang ni kita bantu undercoat dia dulu. Okey. Alung apa? Nak masukkan, nak tapis. Dia tapis tu. Nampak? Dia punya undercoat ni dia tapis dulu, lepas tu baru dia spray kot. Alung baru dia spray nanti. Walaupun nampak dah spray dekat mesin ni, tapi Alung tahulah dia nak buat cara spray macam mana pun. Itu dia kena kacau. Kalau tak tapis kotoran ni kan. Jadi tu yang kena tapis lah. Ni penapis dia. Okey, dia punya tapis pun memang nampak halus je penapis dia. Penapis dia pun halus je. Alung kata, nampak? Dah memang dia punya bidang tugas dia. Alung ni berapa dulu dia seorang pembina badan macam saya ke? Sama Long Sama kan dulu, tapi dia ada Minat yang lain. minat yang lain lagi. Dia ada kepakaran. Alung ni dia ada kepakaran dia. Daripada dulu walaupun di dalam bidang badan dulu dia pandai spray kereta. Siapa yang agak-agak kereta tu nak cat balik, boleh jumpa Alung. DM lah dulu kan. Alung pandai. Kalau kereta dia boleh buat, apa lagi mesin-mesin yang ni dia boleh buat. Alung tengok dia nak buat. Okey, kita serahkan. Kita tengok apa Alung nak buat lah. Teruskan. Baik. Okay guys, hari ni kita buat spray undercoat dulu. Okay. Undercoat dulu. Ni nampak ni bahagian karat ni kita kena undercoat dia kan. Matikan color lama dia. Ni contoh satu lah contoh. Dia jadi retak-retak. Tu pasal kenapa kita nak kena matikan color lama kan. Kalau tidak dia retak-retak ni satu ni. Sini pun ada. Macam dia. Dia nampak retak-retak ni. Jadi hari ni kita nekot dia lah. Nekot dulu. Ini proses ni memang penting lah ni. Kalau kita tak matikan color lama ni, memang dia bila kita tembak color clear tu nanti dia akan color lama akan naik. Sebab kita kena matikan color dia. Matikan color dia dulu kan. Baru kita boleh buat proses terusnya.
Okay, lepas pada kita buat material color ni, contoh dia macam ni kan. Contoh dia macam ni. Yang ni proses terus dia tu kita kena simen ni. Untuk mendapatkan permukaan dia rata. Kita kena simen dia dulu. Simen. Lepas pada simen tu, kita kena undercoat lagi sekali. Undercoat. Baru lepas pada undercoat ni, baru kita akan naik color dengan clear. Baru dia dapat jadi macam ni lah. Ni selepas pada dah tembak color silver, lepas tu tembak color metallic silver dia dan clear. Baru dia jadi macam ni. Tone dia. Okey, dah nampak tadi kan? Apa yang Along buat? Along spray sikit, undercoat lagi kan? Along Ya betul. Simen sikit nanti kan? Kita nak cantikkan lagi Apa-apa nanti bila dah siap, Along spray pakai apa? Silver metallic guys nak bagi dia cantik. Lepas tu baru apa letak kat gym. Tapi guys, jangan lupa apa? Lupa. Kejap. Jangan lupa guys, subscribe, like, comment and share. Ada satu bang. Apa dia? Ini kalau dah hantar dekat gym nanti, Okey. kena datang lah buat test. Kena test dulu. Nak kena test. Barang baik Along kata. Rugi tak datang. Gym Tazali Samad. Dekat Giant, dekat mana bang? Okey, Giant Taman Permata Melawati. 14 Disember ni saya akan buat perasmian gym dan juga hari terbuka. Guys, datang ramai-ramai guys. Memeriahkan lagi gym saya. Boleh jumpa, boleh bergambar dengan saya, jumpa Along ke. Boleh tengok piala dan juga medal Malaysia. Jangan lupa guys. Apa saya cakap tadi? Subscribe, like, comment and share. Okey, video-video yang ada lagi nanti kita akan keluarkan. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Selamat.